RM135 juta telah disalurkan menerusi program musaadah COVID-19 setakat ini. Menterinya Datuk Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri berkata, inisiatif dilancarkan sejak 2 bulan lalu itu meliputi penerima seluruh negara termasuk dari kalangan bukan Islam. Antara agensi terlibat ialah Jabatan Wakaf Zakat dan Haji Jawhar serta Yayasan Wakaf Malaysia YMM serta Majlis Agama Islam Negeri-Negeri. Bantuan disasarkan kepada golongan asnaf, fakir miskin serta golongan terkesan akibat COVID-19 termasuk frontliners. Dengan memberi pelbagai golongan negeri di mana termasuk orang asli, bahkan sebahagiannya juga kepada non-Muslim. Tujuannya tak lain tak bukan kerana kita memahami konsepnya tak mahu manusia atau orang ramai mati kelaparan di negeri Malaysia ini. Dan kita nak sekurang-kurangnya ada makan dan minum. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan bantuan musaadah COVID-19 menjelang Aidilfitri kepada asnaf Negeri Sembilan di Pejabat Baitul Mal Nilai Negeri Sembilan petang tadi. Kerjasama bersama Perbadanan Baitul Mal dan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan itu juga berjaya menyantuni pelbagai golongan yang terkesan dari penularan wabak COVID-19 di negeri itu.